Kau hukum orang puang pakai tudung tapi tudung akak atas parah bahu menampakkan bahagian dada. Hukum menutup aurat adalah wajib. Okey. Bukan makna wajib itu wajib tudung labuh, tudung singkat. Tutup aurat dulu wajib. Dah tudung tu lagu mana? Fihi tafsilun, ada huraian ulama. Kalau dia pakai baju yang ketat, nampak bentuk buah dadanya, wajib dia pakai tudung yang labuh. Wajib lebih pada dada. Kalau singkat pada dada sehingga nampak baju yang di dalam baju, hukumnya haram. Bajunya ni nampak bentuk kopek, bentuk buah dada. Okey. Maka wajib nak terbit luar kena pakai tudung yang labuh dari dada. Sebagai penjaga, sebagai tudung, sebagai menutup dari pandangan manusia. Faham tak lagi? Kerana tujuan tudung itu banyak. Nombor satu, menutup orang nampak rambut. Yang kedua, telinga. Yang ketiga, leher dan tekak. Yang keempat, belahan baju pada dadanya. Belah ni. Yang kelima, buah dadanya. Terlindung dari pandangan orang. Faham?